Plaza Tol Putra Heights. Kita masuk ke Elite. Kita nak ke BSP. Kita nak ke BSP. Bandar Saujana Putra. Hantar anak saudara, anak Mama Ita ni kat belakang ni. Lagi open house rumah kawan dia lah. Nak beraya. Dia nak beraya lagi. Dekat BSP. BSP tu short form kami lah untuk Bandar Saujana Putra. Langit mendung lah. Jauh ni kami pusing nak pergi BSP. Pusing satu pucung. Kita kena pusing satu pucung. Pucung ni besar tau. Nampak tak bawah tu? Itu laluan gas juga. Area ni semua laluan saluran gas. Sebenarnya saluran gas ni dah lama dah kerajaan letak situ. Saluran gas ni tak ada masalah kalau tiada pencerobohan. Sebab diceroboh. Kalau ada pencerobohan, penggalian haram, pembakaran haram, Memang tu baru dia boleh jadi masalah. Sebenarnya dia tak ada kacau pun. Dalam kampung kami tu, kampung tengah, ada juga laluan gas. Tapi nak buat macam mana sebab kampung kita ada dulu, laluan gas tu ada kemudian. Betul tak? Kampung kita memang dah ada. Buat bantahan lah, buat bantahan juga. Tapi tak boleh buat apa. Dulu kita buat bantahan supaya laluan gas tu jangan lalu dalam kampung kami. Kampung tengah Tapi tak boleh nak bantah sebabnya got no choice. Terpaksa. Laluan gas tu terpaksa lalu situ. Inilah, ini Taman Mas yang tu.